serahkan, jiwa ragaku jua segalanya. Apakah kau akan menerima ibadah dan taubatku yang tua ini, atau kau menolakku ke neraka jahanam? Hanya padamu ya Allah aku tinggalkan segala yang kufur kau bencikan. Apakah yang ku impikan? Negara yang dirodai, yang sejahtera dan dirahmati. Kepadamu ya Allah kini ku sadar, tiada yang ragu segala wahyumu. Ampunkan segala dosaku, maafkan kami, izinkan kami menuju ke surga Jannatun Naimmu. Itu suara galau sedikit menjelaskan kenapa saya bersama. Maksudnya saya bersama dengan Wadah Perjuangan Pakatan Rakyat, khususnya PAS ini tak lain tak bukan untuk bersama. Kalau ada sedikit kesedaran dari diri kita sendiri, kita kena nyatakan, kena bagi tahu kepada rakan-rakan. Kalau sedikit tujuan kita suci murni bersama Wadah Perjuangan Islam, yang Islam ini dipahami juga oleh rakan-rakan kita yang tadi seperti dinyatakan oleh YB Tony Puan. Tidak ada salahnya setelah kita sekian lama tidak menyadari bahawa kebaikan Islam itu, khususnya para rakan-rakan pada UMNO ini ya, UMNO yang parti PKR ini dah paham ada ya, yang atas pagar, sebetulnya kita tak lain tak bukan kalau kita isap diri kita, bertaubatlah, muhasabah diri, tadabbur, carilah jalan selamat. Aslim taslam, insyaAllah kalau kita memilih jalan selamat itu maksudnya keberkatan dan keridhaan Allah. Inna dina indallahi Islam. Jadi saya tertarik karena akhir-akhir ini, terutamanya sejak tahun 2008 kan kita adakan jalinan persahabatan yang begitu mulia. Karena kita bukanlah melanggar peraturan. Kalau mereka yang tak suka, mereka menyatakan, mengapa sekarang buat begitu? Mengapa kalau dulu-dulu PAS sendiri Majelis mengalu-alukan ketibaan saya yang kata ini, bukan orang lain, bakal Perdana Menteri Malaysia ke-13. Apabila tiba saudara Anwar, saya terasa lain apa saya nak cakap, saya tangent saya dah ke lain. Sesungguhnya beliau tak kenal saya, tapi kenal sikit-sikit dulu-dulu mungkinlah. Kalau orang pegarah CID, tapi beliau sebetulnya sejak tahun 80, tahun 71, waktu saya belajar di Universiti Melaya, inilah orang yang sangat, bukan nak cek lah kata orang. Saya heranlah kenapa yang kita ni nak orang kata mengait yang bukan-bukan itu ya. A person is innocent unless proven guilty. Itu asas kita. Orang yang sudah daripada zaman mula hinggalah zaman Basiti waktu saya dulu di sana. Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Mahasiswa Islam. Saya bukanlah orang kata perkauman dan kata Melayu itu ya. Inilah dia pejuang Melayu yang saya tahu. Antaranya yang terbaik di zaman ini.
Kalau Islam itu semua orang tahulah, bukan hanya orang kita bercakap, menyediakan diri beliau. Sebab itulah apabila saya melihat keadaan baru ini pas merubah cara. Kalau kita berjalan sendiri tak mampu, tak dapat sokongan, tak dapat pun kalau nak mengatakan jauh sekali lah kalau kita nak buat hukum-hukum yang diridhoi Allah. Kalau kita kata hukum hudud semua faham kan, tapi paling tidak kita kena ke arah itu. Tak mungkin suasana kita di multiracial yang ini kalau tak dapat sokongan pada rakan-rakan yang lain, sakit, susah. Lantaran itu kita memahami waqtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik waqtil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muqtadin mufsidin. Maaf, Al-Qasas 77. Kalau tengok Al-Tahannah pun sama. Nak menceritakan bahawa kita dalam beribadah mencari pahala, mencari keselamatan dunia akhirat ini, jangan kita bermusuh-musuhan. Boleh kita jalinkan hubungan dengan yang bukan Islam pun, untuk tujuan suci menegakkan Islam, menegakkan kalamullah, Al-Quran dan hadis. Barulah nanti kalau dilihatlah mudah, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Mudah kita dah jawab nanti kalau ditanya soalan-soalan. Orang kata apa? Bonus itu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa kitab kamu, panduan kamu, rakan kamu. Tak lain tak bukan saya nak menyatakan bahawa inilah dia sisa-sisa hidup yang kita ada di baik yang tua ataupun muda. Jangan kata untuk yang tua dia kata yang nak mati, yang muda pun sama. Anak-anak kita ni asuh mereka, bagi faham mereka bahawa kita nampaknya sekarang berada di landasan yang cukup cantik, cukup manis sekarang ni. Bersyukurlah kalau saya dalam bersejarah bertugas dalam PDRN, saya merasakan dulu suasananya cukup berbeza. Saya nak bagi contoh lah, kalau kata PAS dengan DAP khususnya, saya nak cerita ini ya, perkara benar. Kita pun membuat hujah-hujah perbahasan, perbincangan dengan rakan-rakan dalam PDRM pun. Ternyata bahawa kalau dulu kita rasa kalau PAS dengan DAP ini tak mungkin, maknanya semacam lah kalau ada kata anjing dengan kucing itu teruk sangat kan, tapi tegang. Karena tidak ada jalinan, persamaan tidak ada, no understanding. So we must create peace through understanding, through communication. Kita dah ada jalinan begini. Sebab itulah saya menyatakan bahawa saya amat bersyukur bahawa perjuangan yang kita bentuk ini adalah merupakan perjuangan suci untuk kebaikan semua, baik dalam hal Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Parti Islam, baik perjuangan Parti DAP dan Parti Keadilan Rakyat. Prinsip-prinsip perjuangan kita itu dapat kita laksanakan dalam cara dalam bentuk kita berinteraksi sesama sendiri. Maka kalau kelihatannya semacam orang kata tu parti sistem pun tak apalah. Cuma nak menyatakan mudah kita sekarang melihat yang mana yang baik, yang mana yang lama. Biasa kita ni yang lama tu kita tolaklah ya. Kita bersyukurlah. Syukur bukan arti kata I have you, you have me. La in syakartum la azidannakum, itu lain. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Betul lah. Betul kan maksudnya. Kalau ada kemungkaran yang berlaku yang bagaimana yang Tony kata tadi, mak rasuahnya, salah guna kuasanya yang tak habis-habis nama orang itu je naik. Apa keadilan yang ada di sini ni? Tak ada kan? Nah, cukuplah. Maknanya saya dah yakin tuan-tuan semua dah faham, walaupun saya cuma bercakap dalam, Saudara Hamdi kata tadi 15 minit. Saya sudah lebih. Lantaran itu saya minta 1 minit boleh tak? 1 minit dia kata boleh pula, walaupun dah cukup. Karena ini sebuah sajak yang dikarang oleh pendamping saya Datin Fuzia. Saya Fauzi dengan Nurdin ada dekat sebelah ada yang hutan.
Sajaknya berjudul Bahtera Pakatan Rakyat. Bunyinya begini. Bunda senyum riang melahirkan anak yang cemerlang. Putra putri sayang, putra putri sayang, takwa beriman, cahaya yang gemilang, mata melihat roket naik ke bulan. Kemenangan piat, kemenangan piat bakal menjelang. Jiwa ragaku pasrahkanlah kepada yang ihsan, ganjaran darinya insya Allah tiada bandingnya. Duhai Ihsan Bistari, semua di sini lah. Bertaubatlah, insaflah diri, mohon keampunan, mohon keampunan, seikhlas hati. Sekian, bersama-samalah kita bersatu hati menuju jalan kebenaran, membetulkan kemungkaran. Kau tanda syukur itu, tolaklah yang melakukan kemungkaran dan pilihlah yang amal ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah wa sallallahu wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.